Okey, hari ni Dila akan cakap pasal kongsi masalah dengan keluarga. Tak kira betapa kecil atau betapa besar yang masalah tu, kongsi je dengan keluarga. Jangan macam ada masalah pendam. Kadang-kadang masalah tu sikit je tapi kita macam kita tak bincang, lepas tu kita tak dapat jalan keluar. Sebab apa Dila cakap kongsi masalah dengan keluarga? Sebab orang yang betul-betul faham kita, yang betul-betul kenal kita, keluarga kita je. Orang luar tak faham, tak kenal kita. Dila bukan puji diri sendiri Dila cakap pasal orang lain. Ada orang dia buat baik tapi tak siapa pun tahu. Ada orang dia buat jahat tapi tak siapa pun tahu. Sebenarnya kita buat baik tak perlu pun orang tahu. Yang buat jahat orang tak tahu tu, biar diorang dengan dunia diorang. Kita sebagai orang yang nak jadi baik atau memang dah baik pun tapi orang tak perasan, tak payahlah ikut orang jadi jahat.